Beli yang baru RM91,000. Maka kau akan dapat jimatan melebihi RM15,000 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan. Wow, susah guys nak dapatkan kereta ting-ting hatchback guys. Lepas tu warna merah pula tu. Lepas tu Honda City. Yang ni hatchback 1.5i warna merah itu marah. Merah itu marah guys. Kita bersama dengan City hatchback E 1.5 auto 22 guys. Sport rim dah tukar dengan tayar. Walau weh, kau untung 4,000 lah kat situ guys. Lepas tu ada skirting lagi. Oi, kereta ni memang sporty dan nampak lebih pretty. Teman-teman rakan-rakan, yang dikatakan merah itu marah. Berapakah harga guys? Yang paling teruja guys, inilah keretanya untuk anak muda. Untuk nampak lebih bergaya. Untuk nampak lebih kau bersukaria. Jom kita tengok dalam dulu kereta ni guys. Slow. Biasa yang dikatakan agak-agak luas. Multi-function steering. Ada kamera belakang. Ada. Dan ting. Ada pedal shift. Yang paling penting pedal shift guys. Yang ni lah orang nak pedal shift. Guys, lepas tu kalau merah guys. Wow. Beli yang baru RM91,000. Maka kau akan dapat jimatan melebihi RM15,000 guys. RM15,000. Depan sudah dimodifikasikan secara simple. Sport rim yang baru. Dan harga dulu 22 bersama dengan saya. Hatchback 1.5. Ada pedal shift. Harga dulu. RM74,000 guys. 900. Bang. 74,900. Kereta ni boleh buat loan full loan. Tapi tak apa. Aku respon kepada Abang Nizam tu. Abang Nizam, berapa duit mukanya? 7 hari, 7 malam, 7,000. 7,000 untuk Abang Nizam Laksmana. Maka loan akan menjadi 68,000. Bulanannya untuk tempoh masa 9 tahun guys. 790. Charge yang pertama, selain daripada color merah yang lawa guys. Dan ruangan belakang, boot belakang cukup luas, selesa untuk bagasi. Kita daripada pandangan bukan kecil guys, besar juga. Tengok ni tengah ni. Lawa lah. Lawa, lega dan selesa guys. Hatchback guys. Dan teman-teman rakan-rakan, apabila warna merah guys, kau letak dengan lampu dia macam BMW. Lepas tu guys, kau tengok yang dibuat di belakangnya menyerupai RS guys. Sesungguhnya untuk dapat yang model yang ni, simple modifikasi dengan sport rimnya menjadikan dia lebih design melecun guys. Comel guys. The one and only 2022. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji 2,800 ke atas. Dan EPS statement kepada 012340 0034. Sanksi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama, besar ataupun yang kecil. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masalah.